Assalamualaikum, hai korang. Hari ini saya berada di Mero Heights. Saya nak menunjukkan sebuah rumah yang berada di lokasi yang sangat strategik, yang sangat eksklusif. Okey, jadi rumah ni sangat-sangat besar kawasan dia. Dalam 7,000 kaki. Lebar dia sahaja 70 kaki dan panjang dia ke belakang dalam 100 kaki. Dia rumah lot kan, jadi halaman dia sangat-sangat luas. Porch area dia sangat lebar. Boleh muat dalam 2 kereta, 3 kereta pun boleh lagi. Pun ada area lagi. Memang sesuai kan, bercocok tanam pun boleh. Dia cukup lebar untuk tanaman yang sesuai untuk rumah. Okey, dia tengok ni memang sangat-sangat luas. Ruang tamu dia. Ada air terlalu besar, pintu dia pun besar, yang cantik. Ini ialah dining area dia. Memang sangat-sangat luas. Boleh letak dining table pun boleh, letak area lagi pun boleh. Boleh ada satu lagi area kat sini. Boleh nak jadi bilik pun boleh, nak buat sanggung pun boleh. Okey, mari kita lihat master bedroom dia. Sangat-sangat lebar. Dan dalam master bedroom ni ada sesi bilik air. Okey, ni adalah bilik kedua dia. Okey, ini bilik ni nak jadikan office pun boleh, nak jadikan bilik tidur pun boleh. Nanti ada bilik. Nanti ada tandas juga. Di sini ialah kitchen area dia. Memang sangat-sangat luas, ada countertop, ada kabinet pun ada. Mesin-mesin pun boleh. Okey, mari kita lihat bilik yang lain. Okey, ini ialah bilik ketiga dia. Bilik ketiga dia special sikit. Dia ada sambung dengan satu bilik lagi. Letak barang, buku pun boleh jadi tempat membaca. Memang sangat sesuai. Kemudian ini bilik keempat dia. Okey, bilik keempat dia memang cukup-cukup. Ini ada satu lagi shared bathroom. Dan kita ada store kat sini. Okey, jadi kita dah tengok rumah yang tadi. Memang kawasan dia sangat-sangat luas. Dia ada banyak bilik yang sesuai untuk keluarga yang besar, sesuai untuk tamu yang ramai. Juga berada di kawasan yang tenang, yang eksklusif. Jika ada minat boleh hubungi saya sekarang.